Okey tuan, saya nak update video berikutnya pasal van tuan sebab van tuan ni kita dah dapat hidupkan, dah berjaya hidupkan, dan apa barang yang kita ganti nanti kita akan bagi tahu. Okey. Yang ini dia panggil Swiss ignition Swiss ataupun Swiss kunci ni barang Yang ini saya akan bagi kat tuan. Ini masalah kenapa starter tu tak boleh nak jalan Ni. Ni barang baik lah, tengok tu. Dekat sini pun dia ada chop. Dia bukanlah kata chop kosong Ni chop dia berpahat timbul. Gen. Ni barang baik lah. Harga dia pun agak keras. Kalau yang biasa tu dia tak ada chop yang kosong tu. So kita akan ganti yang ni supaya starter boleh jalan Bila kita crank starter boleh jalan. Yang kedua, berkenaan dengan distributor. Distributor ada dua jenis Yang satu main China, yang satu main Taiwan. Okey, yang ni yang saya simpan stok saya lah. Ini main China. Main China yang dia kosong. Tak ada sebarang chop kat sini. Lepas tu pula dia punya IC dia macam ni. IC dia pun kosong, tak ada chop. Kosong Dia ada chop macam tu je. Tapi kalau main Taiwan macam ni. Main Taiwan ini dekat saya punya kedai lah. Yang kedai orang lain saya tak pasti main Taiwan dia ada chop. Made in Taiwan dia tulis. Okay. Dia punya IC pula macam ni. Okay. Jadi saya lebih yakin yang ni lah. Kalau orang ada bajet saya akan pasang yang ni. Tapi kalau tak ada bajet saya pasang yang tu. Yang ni. Okay. Dah. Okey. Jom tengok sana. Okey, so van ni kita dah tukar daripada contact point pergi ke elektronik Dan elektronik yang dia nak pun Taiwan punya sebab dia kata dia nak tahan. Okey. Bateri kita dah charge. Ni wire ni. Punca kenapa dia tak boleh crank sebelum ni sebab switch ni rosak. Kita dah tukar switch ni pakai yang brand elok brand GEN. Aku ada up sebelum ni. Ni dah masuk GEN. Ni nampak ni soket dia. Okey. Ni satu set. Ni wire untuk crank. Dia panggil Swiss ataupun dia panggil saya kunci, Swiss kunci pun boleh. Okey. Ni penapis petrol kita dah ganti. Hose mana yang crack, yang dah retak-retak, yang tak cantik kita dah ganti. Distributor elektronik dah pasang. Api dia sekarang macam ni. Tengok api dia. Jangan pegang Nampak api dia? Okey, api dah macam tu. Tengok start macam mana, senang ke tak? Sebelum ni start kosong ni. Start. Carburetor dah servis. Tengok hasil dia. Cuma type pad bunyi bising Bunyi bising. So, kenapa kita perlu laras balik type pad ni? Type pad ni fungsi dia adalah untuk push valve ni dia panggil push rod ni. Dia akan tekan valve. Supaya valve tu terbuka, membolehkan sedetan untuk yang intake manifold ataupun untuk yang valve minyak dia bagi buka supaya boleh minyak pressure yang bercampur minyak tu masuk, dan membolehkan yang untuk exhaust, membolehkan exhaust masuk keluar. Jadi benda tu nak maksimum. Tapi kalau dia dah berbunyi macam ni, dia tak maksimum lah. Jadi itu yang gunanya kita set. Yang pertama, dia dapat maksimum. Yang kedua, bunyi dia pun cantik, senyap. Tetapi bila tepet terlampau rapat sangat pun tak bagus juga. Akan ada kebocoran pressure. Rugi guys tu, okay? Itu guna kita kena laras balik. So, kita adjust tepet nanti. InsyaAllah benda selesai lah. Itu sajalah. Jadi itu cerita aku pasal van ni. Yang dia datang kata towing tak boleh hidup. Jadi alhamdulillah hari ni aku dah berjaya hidupkan. Tengok, senang sekali start dia. Ulang sekali lagi. Sekali start je. Carburetor standard. Kalau buat full setting, mesti power juga. Sama je. Start, tengok. Engine sejuk Ini engine masih sejuk. Ni exhaust manifold ni. Boleh pegang Boleh belai-belai. Boleh gosok-gosok lagi. Sebab engine masih sejuk. Jadi kalau kau buat full setting tak kira lah.
Karburetor standard ke karburetor Wira pun semuanya mesti padu juga, sama je. Okey, ini hasil dia selepas kita adjust step pad. Bermakna van ni dah tak banyak kerja lah. Pasang cover apa semua nanti dah siap kan. Okey, tengok hasil dia. Senyap